Selamat sejahtera semua. Selamat datang kepada series kita Kuantum besar apa minggu ni. So kita nak tengok pada minggu ini kuantum yang diberi nama Kronologi Asia Berhad. Kuantum syariah, kita boleh tengok atas ni ada gambar bulan. Lepas tu ini saya tengah buka weekly punya time frame. Seperti biasa saya ingatkan ini hanyalah untuk tujuan akademik sahaja. Anda bertanggungjawab untuk atas belian atau jualan saham anda sendiri. Okey. So konten ni saya tak tahulah dia menarik ke tak. Tapi kita boleh tengok kat sini dia punya all time high dia pernah cecah RM1.07. So kita tanda satu kat sini RM1.07. So RM1.07 all time high HIGH center. Dan dia punya all time low dekat sini. Kita tengok candle ni low dia 0.085. Kita letak warna merah. All time low. So kita nampak sekarang ni counter ni dia dah hampir berada dia punya all time low. Dia dah naik dekat atas ni. Dia dah turun balik bawah ni. Macam tu lebih kurang. So kita tengok dia menarik ke tak. Dari segi exponential moving average dia, kita pergi kepada daily. Exponential moving average dia tengah downtrend. Macam mana kita nak tahu dia downtrend? So kita nampak pattern dia kat sini. Dia menurun. So harga ni masih menurun lagi. Masih menurun. Garisan EMA ni pun masih menurun. So kita boleh nampak kat sini. So harga dia paling rendah baru-baru ni dia capai dekat 0.9. 0.9 Kita tanda 0.9. Kita namakan ni, kita letak nama dia nearest low lah. Okay. Ni nearest low dia. Ni all time low. Tanda sikit. Ni letak right. Okay. So dia dah naik daripada nearest low dia ni sebanyak 77%. Kalau kita buat trend line kat sini, dia ada trend, satu trend kat bawah ni macam ni. Ini ialah kita punya up trend line. So selagi dia respect kita punya uptrend line ni, dia boleh naik. InsyaAllah dia boleh naik. Maksudnya kita tak nak ada satu candle tiba-tiba datang bawah ni macam ni. Kita tak nak dia datang dan dia break. Dan dia break trend line kita ni. Kalau dia break, kita boleh jangka dia akan turun balik, cecah balik all time low dia ni. So apa yang kalau yang menariknya sekarang ni, kalau kita tengok market structure sekalipun, kita boleh kata ini sebagai lowest low. Dia buat high. Mungkin ini low, baru dia ada satu pattern kat sini. Tapi kena tengok sama ada uptrend line kita ni dapat support ataupun tidak. Dapat
uh, akan bocor ataupun tidak. Kalau nak, ini memang tak ada price action lagi orang kata. Volume kita boleh kata masih low volume, tapi yang baru-baru ni dia dah terbang sebanyak 78%. Okay. So kita ada lukis satu trend line yang besar kat atas ni. Ini adalah down trend line. Down trend line, kalaulah harga boleh datang dan bocor sampai down trend line ni, maksudnya dia melebihi down trend line kita. Dia melebihi, datang atas ni. Ini barulah ada orang kata price action. Price action maknanya dia boleh jadi dia nak jadi uptrend. Dia boleh jadi uptrend. Selagi tak ada candle seketul ni datang melebihi daripada kita punya downtrend line ni, maksudnya dia tak boleh. Dia memang tak boleh pergi. Kalau dia tak boleh bocor, dia akan terus daripada sini, dia datang, lepas tu dia terus turun. Datang, dia terus turun. Melainkan dia bocor. Bocor ni baru ada protection dan bolehlah kot nak cari entry ke, cari apa ke, boleh. So sekarang volume makin ada. Earning ada 30 Jun earning. Earning ni maksud dia, kaunter-kaunter ni dia kena bagi earning dia setiap quarter. Kalau ini last Jun, Mac, 3 bulan lebih kurang. So setiap 3 bulan dia kena bagi tahu earning dia. Kalau kita tengok yang last earning dia, ni kita tengoklah, adalah earning dia macam ni. Ini semua ni nak tutup, kita pangkah dia balik. Back to chart. Okay. Jadi kita tengok counter ni dalam masa beberapa hari ni, kita tengok dia boleh bocor tak downtrend line ini. Kalau dia boleh bocor, adalah potential dia. Tapi kalau kata dia bocor uptrend line dia ni, dia turun ke bawah, jauh, mungkin dia akan bocor kita punya nearest low kita dengan all time low. Silap-silap dia buat new all time low. Ataupun dia akan datang balik dekat all time low dia ni, baru dia recovery sikit. Jadi setakat itu aja minggu ni. Counter yang kita tengok, kronologi Asia. Saya ingatkan sekali lagi, ini tujuan akademik saja. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kerana meluangkan masa tengok video saya. Ada apa-apa boleh komen, kita boleh bincang sama-sama.